Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat. Arkib menerima 56.4 juta ringgit pada tahun ini, sedikit menurun berbanding 59.8 juta ringgit sebelumnya. Namun nilai sebenar arkib tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Arkib adalah tempat kita menyimpan kebenaran sejarah, dokumen, perjanjian, surat rasmi dan juga rakaman peristiwa yang membentuk tanah air Malaysia. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan maklumat palsu dan juga orang kata konspirasi teori, arkib menjadi benteng terhadap pseudo-history dengan izin, iaitu sejarah palsu yang dicipta untuk menanam kebencian dan kekeliruan dalam masyarakat. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka.